Komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena-mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Macam-macam lah geng-geng walaun ni mainkan isu pasal perjanjian US dengan Malaysia ni. Punya nak tutup gigih tu, nak tutup kejayaan kerajaan hari ni tu. Sanggup buruk kan. Tuduh kata PMX gadaikan kedaulatan negara. PMX bagi 1 trilion dekat US. 1 trilion tu bukan gadai negara. Itu berniaga. Malaysia beli barang US, US beli barang Malaysia. Tak ada mana-mana negara pun yang ekspor saja, mesti ada import juga. Dan 1 trilion tu bukan benda baru, benda dah lama. 5 tahun lepas pun 1 trilion juga. Malaysia beli barang US 759 bilion. US pula beli barang Malaysia 978 bilion. Untunglah, rugi je lah mana. Yang mana gadainya walaupun 1 trilion tu bukan duit kerajaan, bukan kerajaan dah bagi dah 1 trilion tu. Bukan kerajaan buat hutang baru, bukan kerajaan jual tanah, bukan kerajaan gadaikan negara ni. Tak, 1 trilion tu adalah nilai urus perdagangan dan pelaburan antara dua syarikat. Syarikat Malaysia dengan syarikat US dalam tempoh 5 hingga 10 tahun walaupun oi.